Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton ni, aku ada buat siri mengenai SYM ADS-TG 400 ni. Jadi jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay guys, so kalau tengok dekat meter aku ni, sekarang ni dah menghampiri 1000 km. 999. Bila nak sibuk? Bila nak sibuk? Sibuk. Dan akhirnya sampai ke 1000. So bila dekat 1000 ni, dia akan naik oil check tu tau. Ada lampu oil check dekat meter tu. So bila dah 1000 ni, aku akan hantar dia untuk first service lah. Check up minyak hitam, mungkin aku tukar sekali oil filter ke. So 1000 ni adalah pemeriksaan wajib lah, untuk check apa semua, ada masalah ke tak motor ni. So untuk capai ke 1000 ni, aku pakai dalam lebih kurang seminggu lebih lah. Seminggu 3 hari macam tu. Dan baru cecah lah 1000 ni. Kalau korang pakai hari-hari, daily, pergi kerja pun lebih kurang jauh macam aku, 1000 tu normal lah. So aku nak pergi kat kedai motor yang aku beli ni. Aku beli dekat Dharma Motor Pos Kajang. So kita nak buat check up lah untuk 1000 km ni. Untuk korang yang baru beli motor kan, dalam tempoh warranty ni, korang check lah apa yang patut. Ada benda yang tak kena ke apa-apa. So masa dalam tempoh 1000 tu, untuk korang test motor tu, bawa apa semua. Kalau ada rasa benda yang tak kena, terus komplain dekat kedai yang korang beli tu. Kalau ada perlu penukaran, tukar lah, katakan fork bocor ke apa kan. So buat lah atas tepi. So janganlah duk komplain je kan. Benda boleh settle, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kadang buat haruk. Kalau siapa yang dah biasa beli motor-motor besar ni, aku rasa diorang pun dah tahu dah. Beli lagi bab spare part ke apa kan. Ingat semua motor ni orang simpan spare part ke? Beli lagi kalau geng-geng motor besar, kau tanya ada diorang simpan water pump maruan? Tak ada. Benda semua kena order juga. Cepat atau lambat je lah. Yang sembang buat spare part ni selalunya yang pakai kapcai je. Sebab kapcai memang senang lah kau dapat spare part. Mana-mana kedai motor dia akan simpan tu barang spare part tu. Tapi kalau superbike, kau pakai motor-motor besar yang atas 250cc, biasanya memang tak simpan lah spare part. Siapa je nak simpan? Benda tu mahal. So kita ke kedai dulu, kita nak servis, kita tengok ada apa-apa yang perlu ditukar ke apa. Alright, so ini kita buat first service lah untuk 1000 km. So kita akan pakai 2 minyak hitam lah, 2 liter, dan juga oil filter. Alright, so ni minyak yang aku pakai, Enforce Oil Police 30 10W40 lah. So yang ini adalah minyak biasa ini bukan minyak skuter. Sebab motor ADS-TG ni dia pakai minyak enjin yang biasa. Sebab dia dalam enjin dia dah siap sekali gearbox. So jangan pakai yang minyak skuter lah. Alright, so ini servis dia. Minyak hitam 2 botol, oil filter. So minyak hitam 2, 112, oil filter 48. So kat sini ada cash voucher. Aku pakai cash voucher ni 100.5, 50 total dia 160. Aku bayar RM10 saja. Per servis RM10 je. So cash voucher ni kalau beli dekat Dharma Motor ni, dia akan bagi aku dapat itu 250. So ada lagi balance 100. Alright, so settle servis tadi. So untuk servis pertama ni, tukar minyak hitam dan juga oil filter saja. Memang murah untuk first service ni. Aku bayar RM10 je tadi. Gila, servis tukar minyak hitam dengan oil filter bayar RM10 je. Sebabnya aku pakai the cash voucher. Dah ada tu kan, guna je lah. Gila tak pakai. So kalau korang beli motor dekat Dharma Motor ni, Enforce Smart Shop Kajang, korang akan dapat lah cash voucher bergantung pada jenis model yang korang belilah. Macam aku dapat cash voucher 200.5. So aku pakai lah. Sama ada korang nak guna untuk servis ataupun korang beli barang. Katakan korang beli motor lepas tu nak tukar box, pakailah cash voucher tu. Dia ibarat dapat rebate lah. Tapi dapat voucher. So next service, kalau ikutkan, dia kata jangan lebih daripada 4 ke 5 ribu lah kan. Tapi untuk aku, biasanya aku akan buat bergantung kepada berapa minyak hitam yang korang pakai. Dan sekarang ni aku pakai 2 liter. So aku akan tukar setiap 2000 km lah.
Satu minyak hitam 1000 km. So selalu aku akan buat macam tu lah. Macam motor FZ aku, Kapcai aku buat setiap 1000 km sebab dia pakai 1 liter minyak hitam. So yang ni dia pakai 2 liter, aku standby 2000 km, tukar lah. Lama pula terkilat kat sini. Untuk penjagaan lain macam belting ke, rantai ke, itu benda yang bukan selalu lah. Biasanya macam rantai ni kalau korang pandai jaga, 30,000, 40,000 pun boleh pakai. Macam belting pula, selalunya lepas 10,000 barulah check balik dia punya belting tu dah merekah ke belum. Itu je lah. Alright, so aku rasa sampai sini sajalah video untuk kali ni. So seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.